guys, hari ni I nak review sebuah motor jenama Kawasaki Ninja EX250L tahun 2013. Model ini masih nampak sporty walaupun usianya dah lebih 10 tahun tau. So tak payah risau, Kawasaki Ninja ini dari jauh memang nampak berkenan. Motor ini menggunakan enjin 249cc parallel twin dengan sekitar 31 horsepower sesuai kegunaan harian dan juga sesuai untuk rider yang baru nak cuba sport bike. Suspension depan teleskopik dan belakang monoshock memberikan handling yang selesa. Kalau korang berminat model ini, boleh walk in ke kedai ataupun hubungi nombor di bawah.